بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Abel nak sambung cerita seram yang berlaku di jalan raya di Malaysia lah. Cerita pertama daripada Amir. Okey, Amir kata macam ni. Salam. Aku pun ada pengalaman misteri juga di atas highway. Tapi benda ni berlaku masa bulan puasa tahun lepas. Aku bercadang nak balik kampung, nak bersahur bersama-sama keluarga pada hari tersebut. Okey, cerita ni berlaku pada bulan puasa kepada Amir lah. Siapa kata bulan puasa tak ada hantu kan? Okey, untuk pengetahuan, Amir ni dia kerja sebagai pekerja swasta di sebuah pejabat di Shah Alam. Masa tu habis kerja pukul 10 malam. Dah berbuka puasa dekat office. Pukul 10 malam tu dia pass out. Dia punya pass card. Dan dia nak bertolak balik ke kampung dia lah. Masa tu katanya cuti cuma sehari dalam seminggu. Lepas habis kerja pada malam itu, Amir ni dia lepaklah dulu dekat rumah dia di Seri Kembangan sambil dia packing-packing barang apa yang patut. Dalam pukul 1 ataupun pukul 2 pagi macam tu, Amir ni dia mulalah bertolak daripada rumah dia seorang-seorang menuju ke Ipoh. Dia ikut highway biasa iaitu Highway Plus. Masa kejadian berlaku ni, jam masa ni menunjukkan pukul 3 pagi dan masa ni berada di area Rawang sebelum RNR Tanjung Malim. Bila sampai di kawasan tersebut, kawasan di area Rawang ni, tiba-tiba dari jauh Amir ni dia perasan ada kelibat orang duduk tepi highway. Tapi tak ada pun kereta tersadai dekat situ kan. Biasa kalau ada kereta mati, orang berdiri tepi jalan ni normal lah. Tengah-tengah malam kan, mungkin kereta rosak ke dan sebagainya, orang nak minta tolongan ke. Tapi ni tak ada. Dia nampak orang tapi tak ada nampak kenderaan pun parking di tepi jalan. Bila kereta beliau makin dekat ni, barulah dia nampak dengan jelas manusia tersebut merupakan seorang lelaki. Dia tahu seorang lelaki ni sebab dia nampak lelaki tu ataupun manusia tu berambut pendek, pakai baju putih macam nak tahan kereta Amir lah. Dengan masa ni si lelaki yang duduk tepi jalan ni duduk melambai-lambai. Maknanya dia, Amir tahulah orang tu melambai-lambai nak tahan kereta Amir lah, nak minta pertolongan ataupun nak tumpang pergi mana-mana. Tapi yang peliknya, lelaki tersebut bergerak menuju ke kereta beliau. Macam nak bunuh diri pun ada kata Amir. Maknanya dia, lelaki ni bila nampak kereta Amir lalu, dia macam nak rempuh kereta Amir dengan cara berlari supaya Amir ni langgar dia. Masa tu Amir memandu dalam 100 km sejam. Laju juga pada masa ni dekat line sebelah kiri. Tapi nasib baik masa ni Amir ni dia sempat mengelak. Kalau tak mesti dah terlanggar orang tersebut. Dan kalau 100 km sejam ni kalau langgar orang ni boleh meninggal dunia lah. Orang tu boleh meninggal dunia. Amir kata seriau betul pada masa itu. Dalam fikiran dia duk tanya-tanya lah, siapalah yang duduk dekat highway pagi-pagi buta ni nak bunuh diri. Nak kata hantu macam tak logik sebab bulan puasa katanya. Tapi sebenarnya bulan puasa pun ada je hantu kan. Ramai je orang kena rasuk masa bulan puasa. Lagipun kereta memang tak banyak dekat highway pada masa tu. Jadi memang serang sejuk. Memang Amir ni dia rasa menggeletar jugalah pada malam tersebut.
Okey, lepas pada Amir ni dah tenangkan diri dia, dah kurang dah rasa berdebar-debar dia, rasa menggeletar dia pun memandulah kereta seperti biasa. Alhamdulillah katanya sempat juga dia sampai di rumah mak ayah dia dan bersahur bersama. Masa ni Amir kata, aku tak cerita pun dekat family aku, esoknya dah bertolak balik ke Seri Kembangan. Sampai bertolak balik pun dia tak cerita kepada family dia lah apa yang berlaku. Sampai je aku dekat rumah, badan lain macam saja. Maknanya dia, bila dia dah sampai rumah dia di Seri Kembangan ni, dia rasa tak sedap badan dan mulalah nak demam. Dia kata dekat sini dalam kurungan, for your information, aku ni jarang sangat sakit. Bukan sehari dua je aku demam pada waktu itu, dekat seminggu jugalah. Aku ada cerita kisah ni dekat rakan kerja aku pasal lelaki yang jumpa dekat highway itu. Dia orang kata mungkin aku kena sampuk, itulah sebabnya aku demam. Bos aku sampai siap kasih air bacaan Yasin, suruh aku minum. Amir kata entahlah betul tak betul itu hantu, dia pun tak tahu. Okey, ini cerita kedua daripada Z. Z kata, saya sendiri alhamdulillah memang tak pernah nampak apa-apa. Dengar-dengar macam bunyi guli atau alih perabot tu biasalah, selalu je dengar. Ada sekali tu saya dengan mak dan adik-adik nak balik ke Melaka. Jadi mereka ni bertolak daripada Kajang ikut Bukit Manting, Seremban, Pedas untuk ke Lubuk Cina. Kata Z, kampung beliau ni bersempadan dengan Negeri Sembilan dan Melaka. Tak jauh selepas Pedas Waterpark, beliau ni beloklah ke kanan dan sebelum sampai dekat bulatan yang berhampiran dengan institusi latihan apa tah, dia kata dia tak ingat. Daripada jarak 10 meter masa ni, dia nampak seperti ada benda putih melayang-layang di udara. Dia tak pasti apa benda tu. Mula-mula dia ingatkan burung, tapi bila makin dekat keretanya menghampiri lembaga tersebut, benda tersebut tiba-tiba berlanggar dengan cermin depan kereta di sebelah penumpang kereta beliau. Semua orang dalam kereta ni memang nampak benda tu melanggar cermin hadapan kereta kami, dan kami masa ni terkejut tapi masing-masing tak bercakap, masing-masing diam saja, tak nak buka mulut. Bila jauh saja daripada tempat kejadian itulah baru kami semua ni buka mulut. Aku tanya mak aku tanya adik aku, nampak tak benda tadi? Adik-adik belakang rupanya nampak dan mak dia pun nampak, tapi tak berani nak tegur pada masa tersebut. Bila mak aku ceritakan pada adik-beradik dia yang lain, maknanya dia bila dah sampai ni, mak Z ni dia ceritalah ada benda langgar kereta dekat adik-beradik dia yang lain kan. Jadi adik-beradik mak ni ataupun mak saudara Z ni, dia marah, kena marah lah. Mak Z ni kena marah dekat adik-beradik dia. Dia kata, itulah kau malam-malam buta nak balik katanya. Padahal itulah first time kita orang balik malam saja je sebab tak nak jam di highway. Lepas tu sorry lah nak balik malam dah. Memang kami dah tak nak balik malam dah. Masa tu bertolak lebih kurang pukul 12 malam dan sampai kampung pukul 2 pagi. Makcik saya kata ada kawan dia yang berulang alik KL Melaka tiap-tiap minggu, memang dah biasa dah nampak kain-kain putih ni melintas depan mata. Bahaya juga jalan ni Kalau setakat melintas saja, langgar cermin saja tak ada masalah kan. Jangan menyebabkan pemandu ni terkejut dan kemalangan, tu memang masalah lah. Okey, cerita seterusnya ni daripada Su. Su kata ada sekali ni nak gerak daripada Bagan Datuk dalam pukul 6 lebih petang lah, dan nak balik ke KL ikut jalan lama. Masa tu tunang saya yang drive kereta. Bila sampai kat kawasan Ulu Selangor nak masuk ke
KL, tapi beliau ni lupa dah nama tempat tu apa dia. Masa ni hujan lebat, jadi Su ni dia tanyalah tunang dia, dia kata awak larat tak nak drive ni, nak tukang saya tak? Tapi tunang dia cakap tak apalah, dia kata saya boleh je drive ni, dia kata. Lepas tu saya lah tukang tunjuk jalan, maknanya dia Su lah tukang tunjuk jalan pada tunang dia lah. Jadi mereka ni ikutlah jalan menhala ke Kelang dan ke Shah Alam, dan kami nak ke puncak perdana tu jalannya gelap gelita. Masa ni Su ni dia dah seram dah, orang perempuan kan. Dia tengok jalan ni tiba-tiba dia dah rasa seram dah rasa meremang dah bulu roma. Kereta pada masa tu nasib baik banyak, tapi ada juga bahagian yang tak ada kereta. Maknanya dia jalan ni kadang-kadang banyak kereta kiri kanan ada dekat jalan tersebut, dan ada di satu kawasan ni memang kereta tak ada langsung, hanya kereta beliau saja duduk membelah kesunyian malam. Jadi masa tu bila keadaan sunyi, keadaan gelap tu, Su ni dia bagi tahulah power dia ni. Dia kata awak pandu ni hati-hati tau, dah lah jalan ni gelap, lepas tu hujan pula. Tengah-tengah dia drive ni tiba-tiba masuk ke satu susu katanya, dan susu ni rupanya susu masuk ke highway baru menghala ke Kuala Lumpur. Su kata mula-mula dia tengok highway ni baru siap ni, ingatkan tak ada tol, tapi rupanya ada tol. Dah kena bayar dah pada masa itu. Mula-mula jumpa satu tol ni rasanya dalam RM2 kena bayar. Masa ni juga saya tengok jurutol tersebut, dan bila kami berjalan lagi nampak lagi ada satu tol yang kedua. Jadi tunang saya pun bayarlah dalam RM2 juga rasanya. Lepas tu saya tengok juga jurutol tu, tapi tak berapa nak jelas sebab saya kan duduk sebelah pemandu. Masa ni tunang saya tengok 2-3 kali kat jurutol tersebut. Lepas tu tunang saya ni senyap. Saya tanya dia, kenapa awak tiba-tiba senyap ni? Macam terkejut je. Tapi tunang dia ni tetap diam. Jadi saya tanya lagi. Su kata dia tanya lagi, dia marah dekat tunang dia lah. Dia kata kenapa ni awak ni tiba-tiba diam ni? Dah lah orang tanya tak jawab. Lepas tu buat muka macam nampak hantu. Rupanya tunang dia ni dia bayar tol yang pertama tu, dia tengok dekat jurutol tu, dia senyum. Dia senyum, lepas tu teruskan perjalanan. Ini zaman bayar pakai cash lah. Dia jalan tak berapa jauh daripada situ, dah ada satu tol lagi. Dia bayarlah duit dekat jurutol tersebut. Dia ni jenis peramah lah kot. Dia senyum dekat jurutol ni lah. Dia tengok jurutol tersebut orang perempuan mukanya sama dengan yang dia bayar dekat tol belakang tadi. Maknanya dua orang yang sama duduk jaga tol. Jadi sebab itulah dia diam, dia takut, dia rasa seram. Jadi Su kata itu malam terakhir yang dia lalu dekat tol tersebut. Pada waktu malam lepas ni dia tak berani dah nak lalu tol tersebut, sebab dia takut dia akan alami peristiwa seram yang sama kalau dia lalu tol tersebut tengah-tengah malam pada waktu yang lain. Okey, habis teruskan cerita seterusnya. Okey, dekat rumah aku ni area Serdang Raya, dekat sebelah tol Sungai Besi adalah kawasan area perumahan. Dia cerita ni kawasan rumah dia ni kawasan perumahan, tapi jalan dia sampai 4 lain macam highway. Canggih juga kan. Besar gila jalan dekat kawasan perumahan dia. 2 lain setiap arah. Maknanya dia satu arah 2 lain, sebelah sana pun 2 lain juga. Bila kumpul semua jadi 4 lain. Korang boleh bayang tak, kawasan perumahan ada 4 lain, tapi divider jalan ni tak ada. Cukup dengan cat saja double line. Maknanya dia jalan, bukan jalan sahala lah, bukan jalan sahala lah dia panggil kan. Jalan kiri kanan jalan yang memisahkan antara 2 jalan ni hanyalah cat double line. Jadi dah nama pun 2 line setiap arah. Memang banyaklah kereta lalu lalang
setiap hari dan setiap masa, kecuali tengah-tengah malam atau pukul 2-3 pagi ni memang tak adalah kereta. Tapi kalau setakat pukul 9 ke pukul 10 malam tu masih lagi banyak kereta lalu lalang sebab area Kuala Lumpur kan katanya. Orang kerja siang malam cari duit di Kuala Lumpur ni bekalan untuk ke liang lahat. Tempat lagi dia beli, dia kata dekat Kuala Lumpur ni orang kerja siang ada, orang kerja malam saja untuk bekalan bawa ke dalam kubur katanya. Orang daripada Seri Kembangan ataupun Equine Park, Seri Serdang selalu saja lalu jalan ini nak keluar ke Bukit Jalil ataupun nak keluar ke Highway Plus ataupun ke Kuala Lumpur. Bab aksiden memang selalu, kata beliau, kalau tak sebulan sekali, seminggu sekali mesti ada kereta yang tersondol-sondol. Maklumlah, orang keluar masuk perumahan kenalah berhati-hati, kenalah berhenti kereta dekat double line tersebut dan bagi signal nak masuk simpang, walaupun dah ada papan tanda speed limit 60 km sejam dekat situ. Macam biasalah, orang KL ni kereta semuanya besar-besar, semuanya nak laju, mana ada yang bawa slow-slow. Maka dengan itu banyaklah berlaku kemalangan. Mungkin disebabkan kurangnya toleransi pengguna jalan raya, atau mungkin juga disebabkan kekerasan jalan tersebut. Dia kata jalan tersebut angker. Dahlah aksiden banyak kali berlaku kat depan area rumah aku katanya. Aku pun hairan juga, sepanjang jalan itu mesti area depan rumah aku tu juga akan berlaku kemalangan. Aku ni kalau daripada Seri Kembangan sebelum Shell dan Petronas sebelah kiri itu yang selalu lalu jalan ni, sure tahu punya, kira something mystery lah juga di kawasan tersebut. Dah nama pun double line, kereta memang tak putus-putus daripada dua arah. Memang mencabarlah nak masuk simpang ke taman, nak keluar dari taman masuk ke jalan ni memang sibuk. Kalau tak cucuk-cucuk alamatnya 5 minit lebih lah tercongok dekat atas jalan, nak bagi signal pun orang tak bagi jalan. Padahal nak balik rumah saja pun, rumah pun dah ada depan mata. Aku ni memang betul-betul hati-hati bila nak masuk simpang ke taman area rumah aku ni. Takut kereta daripada belakang laju-laju, tak sempat mengelak. Aku kat depan tengah nak berhenti masuk simpang ini. Memang seram bila nak masuk ke simpang rumah. Takut juga dia orang daripada belakang ke apa ke. Lagipun tempat tu kan selalu aksiden. Rasanya keseraman ataupun keangkeran tempat tersebut seram-seram sejuk menyebabkan bulu roma aku meriding. Dia ni lebih pada nak bebel ni sebab kawasan rumah dia ni sibuk kan. Ada sekali tu aku balik daripada Dandut dalam pukul 2 pagi. Dah tengah-tengah malam macam tu, memang sejuk pada waktu ini dan tak payah pun buka aircon, turun saja tingkap dan enjoy saja seduk udara nyaman. Sampai saja dekat simpang rumah aku ni macam biasalah, aku bagi signal daripada jauh sebelum nak berhenti. Malam tu memang banyak pula kereta lalu lalang, jadi kenalah juga aku berhenti sebelum sempat masuk ke simpang dalam kawasan rumah aku. Sementara tunggu kereta daripada depan clear, supaya nak boleh masuk simpang ni kan, aku pandanglah rear mirror. Bukan apa, nak pastikan tak ada kereta daripada belakang. Bila dah clear, aku pun beloklah masuk ke simpang taman rumah aku. Masa tu tiba-tiba saja kereta aku ni jadi berat gila. Memang berat. Menderum saja enjin kereta Myvi buruk aku ni. Gear 1 okey lagi boleh jalan, tapi rasanya slow sangat. Bila masuk saja gear 2, memang rasa berat. Kereta ni memang tak larat, tak boleh nak jalan dah. Masa ni kalau masuk gear 3 ni memang confirm dah kereta Myvi aku ni tak boleh nak jalan. Merangkak saja pada masa ini. Dek kerana sayangkan Myvi aku terpaksa juga
masuk gear 2, gear 1, gear 2, gear 1, gear 2, dia rasa berat pun, tapi aku cuba juga gagahkan diri untuk sampai ke depan gate rumah aku. Masa ni memang mencanak-canak jarum RPM, main area-area merah saja dekat jarum RPM tersebut. Masa sampai tu aku tak rasa apa-apa lagi, seram pun tidak, menderau darah pun tidak, seriau pun memang tak ada pada masa ni. Tak ada pula nak fikir pasal apa-apa. Cuma muskil, kenapa jadi macam tu, kereta aku rosak ke? Tapi sebelum turun kereta ni aku dah tercium dah bau hangit. Masa itulah aku baru rasa something, nak cek kereta aku, tapi tengah-tengah malam pula ni. Sorry lah babe, aku kata aku cepat-cepat masuk ke rumah pada waktu ini sebelum terjadi benda-benda pelik lagi. Besoknya aku cek balik kereta Myvi aku ni. Mana dia bangun pagi esok tu, dia cek balik kereta dia. Dia nak cek apa sebenarnya berlaku. Bila dia cek memang tak ada apa-apa yang ganjil. Dia dah buka bonet depan, dia dah cuba start engine dan dia cuba jalan, memang tak ada apa-apa. Kereta dia boleh jalan seperti biasa, tak berat dah macam semalam. Masa tu beliau ni dia ceritalah kat adik lelaki dia. Dia telefon kat adik dia, dia cakap, oi semalam ni aku ni balik danduk, tiba-tiba kereta rasa berat ni. Tiba-tiba pagi ni bila aku start, aku jalan ni kereta elok saja. Dia cerita kat adik dia lah. Jadi adik lelaki dia ni pelik juga. Apa yang terjadi pada saudara dia ni lah, terjadi pada si abang ni. Rupa-rupanya malam semalam daripada masuk simpang nak sampai depan gate rumah aku ni, kata beliau, aku drive tak lepaskan handbrake. Patutlah kereta berat semacam. Lepas tu ada bau hangit masa sampai dekat gate tersebut. Hampir betul katanya haus habis brake pad aku. Aduh, ingatkan cerita hantu. Rupanya kes tak turunkan handbrake. Masuk air juga pencerita ni kan. Penat je fikir, ingatkan cerita hantu tadi. Okey, cerita seterusnya ni daripada Azrul. Azrul kata, siapa yang ada pengalaman pernah kena dekat jalan Kuantan Pekan. Hamba pernah kemalangan dekat situ katanya. Dan hamba ni tak pernah kemalangan kereta sebelum kejadian tersebut. Masa kejadian itu, anak beliau ni memang duduk menangis kakau dalam kereta. Dia start menangisnya dekat penjara penuh. Jadi masa ni Azrul ni dia tak selesa lah memandu bila anak duk menangis, duk melalak macam tu. Walaupun anak dia ni cuba ditenangkan oleh emak beliau ataupun isteri beliau, tapi tetap juga anak dia ni menangis teruk. Bila tiba dekat tempat kejadian, beliau ni rasa macam lost saja, macam tak sedar apa yang dia buat. Dan tiba-tiba kereta beliau ni rasa bergegar kuat. Katanya, ya Allah, apa yang dah jadi ni? Masa ni hamba jadi terkejut sangat. Dalam terpinga-pinga tu barulah hamba sedar yang kereta dah tersadai dekat divider di kiri jalan. Kereta sebelah kiri ni memang hancur. Hamba dan isteri pun terkejut juga. Anak hamba ni memang bibir dia pecah sikit belah atas sebab terhantuk dekat dashboard. Yang peliknya jalan itu lurus. Macam mana masa tu hamba boleh langgar divider pula? Kejadian ataupun lokasi kemalangan ni dalam 1 kilometer lebih sebelum lokasi tempat kejadian kemalangan maut Honda Accord yang meragut 3 anak beranak beberapa tahun sebelum itu. Lokasi hamba kemalangan tu selepas kejadian itu, memang isteri hamba ni kata beliau nampak satu lembaga seperti lansui duduk mencangkung di atas divider itu. Tempat sama juga satu kereta dah terjun dalam parit. Jadi hamba langgar divider itu. Kalau hamba tak langgar divider itu, confirm hamba juga dah terjun dalam parit itu juga gamaknya. Siapa-siapa yang pernah ada pengalaman dekat jalan ni, boleh komen-komen
dekat bawah lah. Okey, jadi itulah beberapa cerita yang Abai dapat share pada hari ini. Semoga jadi hiburan dan jadi iktibar pada kita semua. Sekian, terima kasih.